Assalamualaikum, aku Faik. Dan korang tengah tengok Faik cakap. Dekat background ni game Megabong. Sangat best game ni dah. Dalam seminggu ni aku rasa berpuluh jam aku habis main game ni. Sangat-sangat recommend. Minggu ni minggu yang sangat memenatkan. Sebab kita orang baru je pindah rumah, jadi nak angkut-angkut barang semua, bersihkan rumah lama, sental, vacuum kapet. Bukan pakai vacuum biasa, jadi vacuum khas untuk kapet yang tembak air panas, tembak sabun. Menarik lah, menarik. Tapi penat lah nak angkut benda tu daripada rumah ke kedai. Daripada kedai ke rumah, housemate aku tolong angkut kan. So kita masuk ke topik utama video ni, iaitu aku nak cakap pasal penyesalan. Sebab baru-baru ni aku tengok movie ni. Mungkin korang pernah tengok, famous gak movie ni. Nama dia Everything Everywhere All At Once. Dia menceritakan alkisah satu keluarga imigran Cina ni dekat US. Family diorang operate business Adobe. So cerita dia watak mak dalam keluarga tu, iaitu Evelyn nama dia. Dia macam tengah mengalami midlife crisis lah. Suami dia nak ceraikan dia, anak dia buat hal, business Adobe dia tengah kena audit. Oi, banyak masalah sekaligus kena kat dia. Lepas tu tengah-tengah tu tiba-tiba suami dia macam kena rasuk tau. Rupanya bukan kena rasuk, tapi rupanya dalam cerita dia ada multiverse bro. Multiverse. Jadi rupanya suami dia kena rasuk dengan suami dia daripada universe lain. Lepas tu dia dapat, entah macam mana dia dapat kuasa masuk multiverse lain tak. Lepas tu bila dia tengok diri dia dekat multiverse yang lain kan, dia tengok diri dia, contoh yang diri dia yang tak ikut suami dia pergi US, dan diri dia yang kat bisnes lain, diri dia yang itu, diri dia yang ini. Dia perasaan yang bagi dia nasib dia paling teruk. Dia tengok diri dia kat universe lain tu semua happy-happy lah. Ada yang jadi artis lah, ada yang ada family yang gembira lah, ada yang itu, ada yang ini lah. Lepas tu apa jadi? Dia meletup bro. Sebab bila kewujudan multiverse lah buat dia meletup. Dia macam, oish, kalau banyak sangat multiverse, banyak sangat aku, banyak sangat kau, maknanya tak ada apa-apa yang penting kan. So dia meletup. Lepas tu entah sebab cerita dia kan, sebab ni kan cerita kan, dia tengok macam suami dia kat semua universe baik-baik. Dia macam, kalau semua benda tak penting kan, tak salah apa aku nak jadi baik. Lepas tu dia jadi baik. Lepas tu habis lah cerita dia. Macam ala-ala happy ending lah. Boleh lah aku recommend lah. Dia bukan top 10 movie yang paling best aku pernah tengok, tapi boleh layan lah. Cuma bagi aku part yang paling terbaik lah movie ni kan, watak Evelyn tu kan. Dia memperingatkan aku tau krisis yang mak aku pernah lalui. Lebih kurang macam 10 tahun lepas, aku dah 1, dah 2. Lepas lahir anak dia yang keempat, aku sulung. Lepas lahir anak dia keempat, dia macam tak cukup masa. Dia kena dia terpaksa berhenti kerja dia lah, sebagai lecturer part time kat college mana lah kat Seremban. Dan lepas tu aku nampak lah yang dia mempersoalkan betul ke sebenarnya jalan hidup dia sekarang ni. Betul. Okay, yang dia berhenti kerja tu betul lah, sebab nak jaga anak 4. Dia fikir waktu tu memang betul pun kan. Boleh buat apa lagi. Bagi aku ada 4 anak lelaki, semua macam nakal-nakalnya budak kan, pusing. Cuma apa yang dia mempersoalkan adalah keadaan yang membawa dia ke situ, iaitu kahwin dengan bapak aku. Mungkin lepas dia habis belajar kat US, so dia patut stay kejap. Dia weekend stay lama lagi, cari kerja kat situ, atau mungkin di situ tetap. Itu salah satu macam alternatif yang dia mengimbau kembali lah. Mungkin waktu ada Pak Arab nak kahwin dengan dia patut setuju. Mungkin bila ada macam lawyer kaya nak kahwin dengan dia, dulu member dia yang baik tu, patut setuju. Baik dia kahwin dengan mamak tu daripada dengan bapak aku, dia fikir kan. Waktu tu atau mungkin lepas dia balik Malaysia pun, dia patut teruskan daripada kerja lecturer, cari kerja yang dia minat kerja lecturer tu. Cuma katanya dia lagi tertarik nak jadi macam ala-ala analyst untuk bank lah. Mungkin silap dia tak. Okay, silap ni bukan aku kata silap, dia kata dia silap. Mungkin silapnya dia tak terus dia kahwin. Benda ni semuanya aku teringat bila tengok Everything Everywhere All At Once, sebab watak Evelyn tu yang dilakukan oleh Michelle Yeoh. Jadi apa aku nak kata, movie tu padu lah. Jadi macam uish, dia touch benda yang real tu, benda yang benar-benar jadi.
Tapi sekarang mak aku dah cun lah. Dia bukan lah ada tiba untuk bagi tengok multiverse. Lepas tu dia tengok macam oh semua benda tak penting jadi okey. Bukan lah. Mak aku dia macam lebih kepada keagamaan. Dia macam oh, semua benda kita serah kepada Tuhan lah. So sekarang dia happy. Alhamdulillah lah. Jadi apa aku nak sampaikan lah. Sebagai seorang yang muda kan, tak banyak buat keputusan penting lagi kan. Of course lah penyesalan aku tak banyak. Jadi pendapat aku ni barangkali akan berubah bila aku lagi banyak menyesal daripada masa akan datang. Tapi of course ada je benda aku menyesal, ada je. Dan pendapat aku tentang penyesalan ni, kita patut lebih relax lah kepada diri kita. Sebab benda yang aku menyesal, aku tahu aku dah fikir dah elok waktu tu. Aku dah cakap dengan orang yalah, kita tak boleh tengok ke depan, kita hanya boleh tengok ke belakang. Jadi apalah, apa message terakhir, relax lah. Lebih jadi lebih pemaaf kepada diri sendiri. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.